Salam sejahtera semua. Terima kasih sebab luang masa tengok video ni. Kalau anda tengah nak mula belajar saham, simpan 4 prinsip ni dalam kepala. Pertama, saham tu bukan nombor naik turun je. Saham tu hak milik, maknanya kita pegang sebahagian syarikat. Jadi sebelum beli, kena faham dulu, syarikat tu buat apa, macam mana bisnes dia jalan. Kedua, setiap peluang untung ada risiko tersendiri. Kalau kita nak pulangan yang tinggi, kita kena tahu risiko yang kita ambil. Bukan hentam masuk, tapi faham apa kita buat. Ketiga, modal tu kena jaga. Susun alur modal kita, jangan ikut orang, jangan ikut cakap panas. Duit yang kita masuk, biar duit yang betul-betul lebih, bukan duit untuk hidup. Keempat, labor ni bukan kejar untung paling besar, tapi kejar peluang berjaya paling tinggi. Plan yang bagus bukan yang paling laju untung, tapi yang paling lama kita mampu kekal ikut. Sekadar ingatan, ni cuma ilmu umum je, bukan nasihat individu. Saham ada risiko, jadi keputusan tuan sendiri kena berdasarkan kajian sendiri. Kalau anda nak sambung belajar topik lain, komen dan follow. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih semua.